Seekor siput biasa merayap di rumput basah. Tangkai matanya bengkak dan berdenyut terang, seolah ada makhluk asing di dalamnya. Ini adalah cacing pipih Leucochloridium paradoxum. Parasit ini mengubah molaska menjadi zombie. Ia menariknya ke cahaya agar siput dapat dilihat burung. Bayangkan parasit yang mengubah mata siput menjadi ulat yang berkedip. Tangkai mata itu lebih tebal dari biasa. Jalur pigmen kelihatan bergerak dari dalam. Pergerakannya berirama, persis seperti yang menarik perhatian burung pipit. Burung melihat, mangsa dan mematuknya. Ia kelihatan seperti makhluk asing mengawal badan. Terjadi betul-betul di bawah tingkap kita. Tetapi ini evolusi bumi, tiada sihir atau rekaan. Paling tidak menyenangkan adalah semua ini berlaku di taman dan halaman tempat kita berjalan setiap hari. Siput zombie biasa saja. Ia bercengkerang berkilat. Badannya lembab, langkahnya perlahan. Ia meninggalkan jejak lendir nipis. Kengerian bermula pada tangkai matanya. Tangkai itu membengkak, memanjang dan menjadi separa lutsina. Di bawah kulitnya ada section hijau coklat. Ia seperti manik dalam sarung. Ini adalah Brunzage. Ia kantung parasit penuh larva dan pigmen. Ia bersinar dan berdenyut ritmik dalam cahaya. Ketebalan dan warnanya berubah. Kadangkala Brunzage memenuhi kedua tangkai mata. Siput menjadi hampir buta. Ia mengerutkan muka. Namun ia tetap menuju ke bintik matahari pada daun dan rumput. Kebolehan Super Leucochloridium ialah mengawal tingkah laku tanpa campur tangan otak. Parasit itu mengubah insting mudah. Siput zombie lebih aktif pada siang hari. Ia kurang mengelak cahaya, lebih kerap memanjat tangkai atau tepi daun. Di situlah ia mudah dilihat. Kantong berdenyut itu memberi isyarat kepada burung. Ia tunjuk jalur, getaran, bengkak, seperti ulat gemuk. Burung mematuk tangkai, lalu parasit masuk perut dan membesar. Kemudian kitaran berulang. Siput boleh menumbuhkan mata dan kantong larva baru. Drama ini berlaku di hutan lembap dan pinggir hutan di Eropah serta Amerika Utara. Di sana hidup siput ambal zombie Sucini. Mereka perumah utama parasit itu. Siput ini memerlukan teduhan, daun reput dan kelembapan. Selepas hujan, peluang pertemuan sangat tinggi. Siput keluar mencari makan. Tumpukan matahari di laluan menjadikan tangkai berdenyut kelihatan dari jauh. Burung murai, pipit dan sariawang mencari makan berdekatan. Merekalah yang mematuk umpan hidup ini dan meneruskan kitaran. Pada musim bunga, apabila burung aktif, parasit itu sangat berjaya. Leucochloridium paradoxum ialah cacing pipih dengan kitaran hidup yang licik. Telurnya keluar bersama najis burung. Siput zombie menelan telur itu dengan makanan lembab. Di dalamnya, sporosista tumbuh dan memenuhi tentakel. Larva pula menyerap nutrien dari badan perumah. Burung mematuk tentakel yang berdenyut. Cacing itu membesar di usus dan bertelur semula. Adakah anda ingin melihat ini dengan mata sendiri? Komen jika anda berani merakam video seperti ini. Mitos pertama, siput zombie mati. Selalunya burung hanya mematuk tentakel dan molaska itu masih hidup. Mitos kedua, parasit mengawal minda. Sebenarnya ia hanya mencetuskan tindak balas asas seperti tertarik kepada cahaya, aktif pada siang hari dan kurang berhati-hati. Mitos ketiga, ini berbahaya bagi manusia. Tidak, parasit ini hanya menyesuaikan diri dengan siput dan burung, ia tidak berbahaya kepada manusia. Namun, ketakutan dan jijik adalah reaksi semula jadi terhadap kejuruteraan biologi sebegini. Corak bendera berwarna-warni di mata siput digambarkan sejak abad ke-19. Namun, kengerian sebenar tampak dengan kemunculan kamera makro. Dalam rakaman gerak perlahan, terlihat bro pusak berdenyut 100 kali seminit dan memecut di bawah cahaya matahari terang. Saintis membandingkan irama ini dengan tingkah laku burung. Mereka membuktikan parasit itu disesuaikan dengan penglihatan siput zombie. Ia menggunakan warna, cahaya dan pergerakan sebagai promosi jeratnya sendiri. Alam telah menciptakan pengarah ketakutan yang sempurna. Cacing kecil ini membuat siput menjadi suar hidup dan makanan untuk burung. Semua ini berlaku bukan di hutan. Ia ada di bumi, di taman dan kebun kita. Ini adalah saluran makhluk bumi. Langgan untuk melihat lebih banyak makhluk pelik yang tidak pernah kau sangka wujud. Jumpa lagi.